Ini adalah kitaran mangsa-mangsa along di Malaysia. Yang pertama, tuan-tuan, mereka jadi mangsa untuk along dan mereka membuat aduan kepada pihak berkuasa dan mereka akan dimarahi oleh pihak berkuasa. Siapa suruh kau pinjam dengan along? Dan yang kedua, mereka akan pergi cari NGO. Ada yang berharapan kalau pergi jumpa NGO, diorang tak perlu nak bayar hutang itu dan biar along tu rugi. Dan ada juga yang baik, tuan-tuan, yang betul-betul nak bayar. Tetapi ada kemungkinan yang mereka hanya akan mengalami kerugian dengan membayar fee NGO beribu-ribu ringgit. Dan kes tak selesai. Dan apa yang boleh saya buat hanyalah membuat video pendidikan kewangan agar anda semua tidak pergi membuat pinjaman dengan along. Ramai je mangsa-mangsa along yang saya bantu, tuan-tuan, tetapi bantuan saya bukannya nego dengan along tu. Bantuan saya adalah untuk mendapatkan dia dana baru dan suka hati dia lah nak buat apa dengan duit tu. Sebab, tuan-tuan, ramai yang tak tahu yang dia masih boleh mendapatkan dana dan daripada bank ataupun koperasi, tuan-tuan. Sebab saya tengok laporan pelapor kredit saja, saya tak dengar cerita anda sangat. Anda ceritalah anda ada 10 along ke 20 along ke yang anda berhutang. Saya punya advice hanyalah berdasarkan laporan pelapor kredit anda. Kerana, tuan-tuan, kebanyakan along tidak menyerah hitamkan anda. Kerana mereka menggunakan undang-undang rimba, tuan-tuan. Mereka menggunakan undang-undang rimba. Mereka lebih minat untuk menakut-nakutkan anda supaya anda membayar kadar faedah mereka sehingga ke 2-3 kali ganda dengan kadar faedah yang mengarut itu, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, kalau anda ada hutang dengan along, carilah jalan terbaik untuk anda, tuan-tuan. Dan saya harap juga Malaysia ni pihak yang melaksanakan undang-undang lebih ada hati budi lah, tuan-tuan. Kalau kita dibayar gaji untuk menyelesaikan masalah, ada orang kena ugut, masyarakat rasa takut, tak tenteram, bantulah dengan segala kuasa yang anda ada. Janganlah nak marah mangsa tu, tuan-tuan. Kesian juga ramai yang kata diorang takut nak buat report sebab diorang tahu kalau diorang buat report nanti diorang kena marah dan masalah tak selesai. Itu saja, tuan-tuan. Tontonlah video-video pendidikan kewangan yang telah saya buat dan jauhi along.